mana saja. Layan YouTube, ini Liga Domestik kita. Ini adalah Liga kita, Liga Malaysia. Berita terkini. Skuad Revolusi Harimau Malaya di bawah naungan Tunku Ismail dijangka bakal berdepan lawan dalam kelompok 60 terbaik dunia pada aksi kalender FIFA Jun ini. Ketika ini, skuad kendalian Peter Klamovski bermula cemerlang pada aksi kumpulan F dalam kelayakan Piala Asia 2027 apabila menundukkan Nepal dengan keputusan 2-0. Malaysia bagaimanapun hanya menjalani latihan pusat di Johor Bahru tanpa mengharungi sebarang aksi persahabatan ketika itu. Sebelum saya meneruskan ulasan ini, izinkan saya mengambil masa anda semua terlebih dahulu. Jika anda semua suka dengan cara penyampaian saya, bantu saya dengan cara menekan butang like untuk video ini dan juga tekan butang subscribe pada mana yang belum lagi subscribe channel saya. Saya hargai keringanan jari anda kerana bantuan anda itu akan membantu saya melepasi target 200,000 subscriber untuk tahun ini. Terima kasih. Mari kita teruskan ulasan ini dengan lebih mendalam. Ketika ini terdapat usaha untuk mendapatkan lawan yang setara buat pasukan kebangsaan. Dengan beberapa kabar angin mengenai potensi lawan skuad negara mula menjadi bualan peminat. Berdasarkan beberapa laporan, Tunku Ismail bakal mengadakan satu friendly match berkualiti untuk Harimau Malaya dan ia berpotensi untuk menentang pasukan yang berada dalam kelompok 60 hingga 80 terbaik dunia dalam ranking FIFA sebelum melayan kunjungan jago Asia Tenggara iaitu Vietnam. Pertemuan berdepan pasukan handalan dunia seperti New Zealand selain pengalaman beraksi di pentas Piala Asia 2023 telah memungkinkan skuad kebangsaan mendapatkan lawan setara yang dianggap berada pada kedudukan lebih baik. Beberapa buah pasukan di Asia Tenggara juga dikhabarkan berada dalam radar Harimau Malaya, namun masih belum ada sebarang pengesahan ketika ini. Anak buah Kim Sang-sik juga berada dalam prestasi cemerlang selepas membelasah Laos dengan keputusan 5-0 sekaligus menghadirkan cabaran hebat buat Malaysia. Pertembungan antara Malaysia dan Vietnam ini bakal dijadualkan berlangsung pada 10 Jun ini di Stadium Nasional Bukit Jalil. Dalam masa yang sama, Presiden PSSI iaitu Eric Thohir, dia ketika ini telah menyuarakan hasrat untuk melihat skuad Garuda menentang pasukan Harimau Malaya dalam aksi persahabatan antarabangsa yang dijangka berlangsung pada September ini. Ketika ini, skuad kebangsaan Indonesia yang dibimbing oleh jurulatih legend seperti Patrick Kluivert sedang bersaing dalam pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia. Pasukan itu masih berpeluang mara ke pusingan seterusnya jika mampu dan perlawanan tersebut telah dijadualkan berlangsung pada bulan Oktober. Sehubungan itu, konglomerat Indonesia tersebut mahu persiapan rapi dibuat termasuk mengatur aksi persahabatan berkualiti bagi menguji keupayaan pasukan Indonesia bagi menghadapi lawan yang lebih kuat. Memetik video di matnaikbola.com, Eric Thohir menyatakan bahawa Malaysia kini berada dalam radar PSSI untuk mengisi salah satu slot perlawanan persahabatan selain beberapa pasukan dari Timur Tengah. 1 atau 2 slot aksi persahabatan mungkin untuk negara Timur Tengah, tapi 1 slot lagi kita lihat pada Malaysia yang sedang memperkemas pasukan mereka, ujar Eric Thohir dalam video tersebut. Selain itu, Eric Thohir turut menambah bahawa faktor pertukaran jurulatih dan kehadiran ramai pemain baharu dalam skuad Harimau Malaya menjadi antara tarikannya untuk mengatur perlawanan persahabatan tersebut. Kita juga lihat Malaysia telah menukar jurulatih dan ada ramai pemain baharu. Jadi kita pun mahu mencuba juga, katanya lagi. Bukan itu sahaja, Eric Thohir juga menyentuh tentang keinginan peminat dan pihak pengurusan bola sepak Indonesia untuk kembali menyaksikan pertembungan klasik di antara dua negara serumpun berkenaan. Dia berkata lagi, rasanya kita pun sudah rindu nak lawan Malaysia. Dah agak lama, jadi ia sangat menarik sebagai uji kekuatan bersama sekiranya Malaysia bersetuju. Kalau Malaysia tidak mahu pun tak mengapa, mungkin lain kali, katanya. Eric Thohir juga menegaskan bahawa keputusan akhir bergantung kepada kesediaan pihak Persatuan Bola Sepak Malaysia untuk friendly match berkualiti seperti ini.